tempat ketiga. Korang pernah buka kapek tengok bawah tak? Ada kereta kan? Corak-corak dia pun sudah tak nampak. Kau rasa dia punya mileage berapa? Ada lagi, ini kain pun sudah koyak. Lepas itu, mileage dia tulis 60, 70. Boleh percaya tak? Okey? Salam, mau buka. Orang tengok luar depan saja, ada tengok belakang tak? Belakang kena tengok. Kena study ini orang ada family tak? Sentiasa bawa orang ke tidak? Macam mana tengok? Tengok dia punya seat. Kau kena tengok. Tengok belakang, tengok ini. Okey? Kalau dia single punya orang, kau dapat bonus lah. Tapi kalau sini banyak tu orang duduk pun kadang terpaksa mau belilah. Ini bonus. Kalau ini kereta tak bawa orang. Okey? Macam kereta ini belakang tak duduk orang. Kau beli mahal sikit, boleh tak? Boleh. Janji kualiti okey. Jangan beli kereta aksesori mula. Kau dapat mula, maknanya I dapat mula. Okey? Saya dapat mula punya kereta mesti tak okey punya. Ingat ini logik kan? Tadi saya cakap tak payah tengok dia accident ke tidak kan? Okey, tapi ada satu special punya untuk HRV. Saya sure ramai I punya follower, dia pergi tengok kereta, dia nampak karat kan, dia sudah suspect ada accident. Okey? HRV ada special sikit. Ini tempat. Ini tempat lah. Semua HRV dia mesti karat punya. Semua HRV sebab leka punya pasar. Jadi, bila korang nampak ini karat kiri kanan, dia bukan accident kau. Memang dia ini macam saya pun kena tipu. Itu hari yang I ambil satu kereta tadi platform. I ingat dia accident kau, telefon dia marah. Lepas tu lah I check lain kereta semua sama. So, jangan macam I lah. Kena sendiri pun tak tahu. Okay? So, ini hari HRV sampai sini saja.